saya rasa amat teruja dan bersyukur kerana Amat Berhormat TPM memilih Dun Payung Rumput ini menjadi satu tempat yang pertama untuk didatangi oleh beliau pada hari ini. Beliau datang secara santai bersama dengan rakan-rakan bikers, ada sehingga 40 bikers tadi bersama-sama untuk datang ke Mak Tafiz di Pondok Darul Mutakin ini, di mana kita mengumpulkan dua Mak Tafiz di sini, iaitu Pondok Darul Mutakin sendiri dan Madrasah Ar-Rabbaniyah. Kedua-duanya ada di dalam Dun Payung Rumput. Di hari ini Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebentar tadi dalam ucapannya mengajak kita semua umat Islam mendatangi Ramadan yang mulia ini memperbanyakkan sedekah. Beliau juga sebentar tadi menyampaikan sumbangan peribadi beliau kepada kedua-dua madrasah dan Mak Tafiz. Di Pondok Darul Mutakin ini istimewanya ada hybrid, di mana di sini juga adalah pondok moden yang menempatkan 25 warga emas yang menuntut ilmu, selain daripada anak-anak kita yang belajar tahfiz. Jadi syukur alhamdulillah